الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sama-sama baca selawat tafridiyah dengan niat supaya Allah Ta'ala memberikan keafiatan, keselamatan, dan Allah Ta'ala tunaikan segala hajat-hajat kita. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda, adik kakak, tuan-tuan yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan pada malam yang mulia ini, dengan segala limpahan kasih sayang Allah, limpahan inayah, taufik dan hidayahnya, kita dapat menunaikan solat secara berjemaah, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam perkongsian. Sedikit sebanyak kita akan dengar beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan lihat bagaimana perjalanan perhijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, yang saya ambil daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita akan tengoklah apa yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana cerita dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan juga dugaan. Sebelum daripada itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan perkumpulannya kita pada malam ini, kita termasuk apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah. Maknanya kumpulan kita pada malam inilah, mudah-mudahannya mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala akan menurunkan ketenangan. As-sakinah makna ketenangan. Berapa ramai orang dia mencari solusi dalam hidup dia untuk dia memperolehi ketenangan, lalu dia pergilah ke tempat-tempat yang kadang-kadang tidak sepatutnya. Semata-mata katanya untuk healing, kata-katanya untuk me time dan sebagainya lah, istilah orang sekarang. Tapi dia tidak memperolehi ketenangan dan juga kesenangan, bahkan jiwanya semakin meronta-ronta, jiwanya semakin serabut. Tetapi ini jaminan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita berkumpul lalu kita membaca ayat-ayat Allah, ataupun kita meneliti, kita menghayati apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW melalui hadis-hadis Nabi yang mulia, maka jaminannya nazalat alaihimus sakinah. Allah akan beri kepada kita ni ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan daripada segala kekusutan, segala keserabutan, segala masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ni. Maka Tuhan akan beri kepada kita ni ketenangan di dalam majlis ilmu. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka itu akan diliputi oleh rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Kasih sayang Allah, limpahan cinta Allah, pandangan Allah secara khusus kepada diri kita. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi, dihamparkan sayap-sayap malaikat.
Kalau kita boleh nampak berapa ramai malaikat-malaikat yang hadir, yang turut bersama-sama kita di dalam majlis ilmu ini yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman daripada taman syurga. Lalu kata Nabi lagi, wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka, Allah menyebut-nyebut setiap orang yang ada dalam majlis ilmu ini di hadapan malaikatnya. Allah berbangga di hadapan malaikatnya dengan hamba-hambanya yang berada di dalam halaqatul zikir ataupun majlis ilmu. Kemudian di dalam hadis yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala, dalam satu hadis kursi Allah Taala telah berfirman, apa kata Allah, ana 'inda dhanna 'abdi bi, aku itu di sisi sangkaan hamba-hamba. Sekiranya hambanya bersangka baik yang Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia, Allah Ta'ala menerima taubatnya, maka pasti Allah akan menerima dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Bagaimana sangkaan hamba terhadap Tuhannya, begitulah Allah akan memperlakukan terhadap dirinya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla lagi, wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku bersama, aku beserta. Setengah riwayat menyebutkan ana jalisun ma'a zakaran, aku bersama-sama, ma'iyatullah di sini dengan makna pandangan khusus, kebersamaan Allah di dalam majlis kita ataupun bersama dengan kita ketika mana kita mengingati dia, ketika mana kita berzikir kepadanya, ketika mana kita menyebut nama dia. Seperti mana ayat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Apa makna Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah bersama dengan orang yang mengingati dia? Maknanya ma'iyatullah khassah, kebersamaan Allah secara khusus bersama dengan kita ni, kita memperolehi kasih sayang Allah, pandangan cinta Allah, perhatian Allah. Apa makna hidup kita ni kalau Allah membiarkan diri kita ni untuk menguruskan kehidupan kita secara sendiri? Tidak ada artinya kalau keadaannya begitu. Tetapi kalau kita ni di bawah perhatian Allah, di bawah limpahan dan kasih sayang Allah, limpahan cinta Allah, sudah tentu kita akan dibimbing, kita akan diampunkan, kita akan diberi petunjuk pada setiap tindakan dan juga perkara yang kita lakukan. Kalau nak beri perumpamaan atau pemisalan yang mudah untuk kita faham, bagaimana kalau seseorang tu dia ni mendapat perhatian oleh orang tua dia ataupun oleh guru dia, oleh kekasih dia, sudah pasti setiap masa kekasih dia ni ataupun orang yang dia sayang, orang yang mencintai dia ni akan bertanya khabar keadaan dia bagaimana, sihat ke sakit, dah makan ataupun belum, bagaimana, ada duit ke tak ada. Maknanya macam kita lah, sebagai ayah, sebagai mak ayah, kalau kita ni ambil perhatian pada anak-anak kita, kita akan tanya khabar sama keadaan diri dia, dan kita akan pastikan yang anak kita ni ataupun orang yang kita sayang, orang yang kita kasih ni sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sentosa. Maka begitulah perumpamaannya apabila seseorang hamba itu di bawah nazratullah, di bawah ma'iyatullah khassah, pandangan Allah secara khusus, maka dia akan sentiasa di bawah pemeliharaan dan penjagaan Allah. Lalu kata Allah Azza wa Jalla lagi, fa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, jika dia mengingati aku dalam dirinya seorang diri, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jika dia mengingatiku dalam satu kumpulan, dalam satu jemaah, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Lalu kata Allah Azza wa Jalla lagi,
wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi zira'an, dan jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, kata Allah, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi, dan jika dia datang kepadaku dalam keadaan dia berjalan, ataituhu harwalah, nescaya aku akan datang kepadanya dengan lebih cepat, dengan keadaan yang berlari. Ini menunjukkan pengampunan, ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Kita sebagai manusia ni tidak terkecuali penuh dengan dosa dan juga kesalahan, maksiat kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh mendakwa diri dia ni suci, bersih. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqa. Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali kamu menyucikan dirimu. Jangan berasa kita ni dah bersih, suci, tak ada dosa, tak ada buat salah, tak ada buat silap. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni pasti akan ada kesalahan. Tak ada anak Adam tak buat salah, melainkan Nabi dan Rasul. Sebab mereka orang yang maksum, orang yang diberi jaminan, orang yang dipelihara oleh Allah daripada terjatuh kepada dosa dan maksiat. Wa khairat khata', dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kesalahan, maksiat dengan Tuhan itu at-tawwabun, orang yang sentiasa melazimi diri dia tu dengan taubat. At-tawwabun ni makna taubat sama. Bahkan kalau kita duduk berasa yang kita ni tak ada dosa, kita ni tak buat maksiat ke Tuhan, kita ni dah banyak buat taat dan banyak buat amal pada Allah, sebenarnya itulah satu dosa yang tidak kita sedari. Maknanya kita ni kena berasa kita ni ada salah sama dengan Tuhan. Bukan makna kita ni ada salah dengan makna kita jadi butuh hasad, dah. Tapi kita kena sentiasa memohon keampunan Allah sentiasa. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, ma qaddamtu, yang telah lalu, yang akan datang, wa ma akhartu, yang telah berlalu, wa ma a'lantu, dosa yang aku ketahui secara nyata, wa ma asrartu, dosa yang aku sembunyikan di belakang manusia. Mungkin orang tak tahu, tapi kita dengan Allah tahu. Wa ma asraftu, dan boleh jadi ada perkara-perkara yang kita tak sedar bahawasanya itu adalah satu dosa tanpa kita sedar. Dosa orang panggil tak sedar ni, orang punya terjatuh kepada dosa. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkaulah yang lebih mengetahui tentang keadaan, tentang hal, tentang diri kita ni sebenar-benarnya. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang dahulu, dan engkaulah yang akhir, engkaulah yang awal, engkaulah yang akhir. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya hamba ini, diriku ini di kalangan orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri kita. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi besarnya pengampunan Allah terhadap hamba dia ni. Maknanya kalau hamba dia ni nak klik ke Tuhan, dalam keadaan dia menghampiri Tuhan itu sejarak sejengkal, Tuhan datang kepada dia tu dalam keadaan sehasta. Apa makna Tuhan datang tu? Tuhan lebih luas lagi pengampunan dia. Tuhan menerima semua keadaan, apa rupa, apa jua, apa latar belakang
seseorang hamba. Kerana Allah Ta'ala ni sangat pemaaf, sangat penyayang, sangat pengampun, sangat maha kasih sayang. Kita duduk dalam keadaan duduk dosa tiap-tiap hari ni, Tuhan masih beri berapa banyak kesempatan keluar. Tuhan tak dedah aib kita, Tuhan tak menghina kita, Tuhan tak menghukum dengan hukuman yang segera di atas satu-satu dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada orang panggil penzahiran daripada kasih sayang Allah, cinta Allah terhadap hamba-hamba dia ni, melainkan hak paling besar lah. Banyak penzahiran sebagai satu tanda daripada cinta dan kasih sayang Allah terhadap diri kita ni banyak kan? Tapi hak paling besar dalam banyak-banyak tu kepada dia, Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi yang menunjukkan jalan kepada diri kita untuk kita mendapat dan memperolehi keselamatan dunia dan akhirat. Tak ada. Hak ni rahmat Allah paling besar sekali. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Kerana Nabi itu sendiri rahmatul muhdah, dia panggil. Ana rahmatul muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, kepada kalian, kepada manusia, kepada kita. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita ni tidak menjadi umat Nabi Muhammad, kalaulah Nabi Muhammad tu tak diutuskan kepada kita, di manakah kedudukan dan keadaan diri kita pada hari ini? Kita nak bertaruh dengan siapa? Kita nak ikut siapa? Boleh jadi serupa dengan orang-orang yang duduk dalam hotel tu. Hak tak ada agama, hak makan ikut street, hak makan ikut dia ikut street. Hak tak ada pakaian pun ada. Mana orang hak tidak menerima hidayah Tuhan. Lagu mana keadaan dan situasinya sudah tentu terkapai-kapai, dan sudah tentunya kita ni tidak ada arah tuju, tak tahu lagu mana. Oleh sebab itulah tidak ada nikmat yang paling besar untuk kita syukuri melainkan nikmat iman dan Islam. Dan nikmat Islam dan iman itu diperolehi daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Ini orang panggil penzahiran kasih sayang Allah hak paling besar dalam hidup kita, dalam dunia kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh sebab itulah perlulah kita mengingati ataupun kita membicarakan tentang sosok agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyelamat pada kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sesungguhnya inna arsalna, kami utuskan engkau Muhammad kepada manusia ni. Untuk apa tujuan dia? Basyiran wa nazira. Inna arsalnaka syahidan, sebagai saksi. Pertama, Nabi ni adalah saksi kepada kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Nabi adalah saksi bahawasanya baginda telah menyampaikan risalah, baginda telah menyampaikan amanah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada baginda untuk umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW ini selain daripada saksi, Nabi yang akan mengkhabarkan kepada kita ni perkara-perkara yang menggembirakan, mubasyirah, daripada syurganya, daripada nikmat-nikmat syurganya, daripada balasan untuk mereka yang melakukan ketaatan, mubasyirah, khabar gembira. Dan Nabi juga adalah orang yang memberi khabar yang menceritakan tentang nazira, peringatan-peringatan azab Allah. Jangan buat dosa, jangan buat maksiat, jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Ada sempadan. Hal ni memang tak boleh lagi dalam kehidupan kita. Ada kewajipan, ketaatan, hak wajib kita kena laksanakan.
Dan ada perkara larangan, perkara yang melibatkan dosa maksiat ni, hak wajib kita kena tinggal. Tak dapat tidak. Dah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Nah, dan Nabi ni orang yang mengajak kita kepada Allah dan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Ada satu riwayat yang menyebutkan tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tangisan baginda ni ataupun kesedihan sepanjang hayat baginda diutuskan kepada manusia ni, hak paling banyak adalah disebabkan tangisan baginda terhadap umat dia. Nah, dan selain daripada tangisan pada umat dia ni, tangisan Nabi kerana takut dan gerun kepada Allah Ta'ala. Dan tangisan ketika mana Allah Ta'ala membuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang kebesaran, tentang kehebatan yang Nabi rasa di dalam hati dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya baginda ni menangis kerana rindu dan cinta kepada Tuhan yang disertai perasaan mengagungkan Allah. Khususnya ketika mana baginda mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi ada satu ketika para sahabat Rasulullah SAW ni, hadis daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Abdullah bin Syikhir, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika itu Nabi sedang mengerjakan sembahyang. Lalu apa yang berlaku? Wali jawfihi azirun ka'aziril mirjali minal bukai. Dan ketika aku memerhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang itu, kedengaran dari dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bunyi periuk yang sedang mendidih, air yang sedang menggelora. Sebab apa? Disebabkan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tanya diri kita lah, bila kali terakhir kita menangis kerana Allah? Tangisan kita kerana Allah tu boleh jadi sebab kita menyesali dosa-dosa kita, boleh sebab kita merasai kebaikan-kebaikan Allah yang Allah Ta'ala sentiasa curahkan kepada kita, tidak henti-henti, yang kita sebut sebagai nikmat ijad dan nikmat imdad. Dan boleh jadi juga tangisan kita tu disebabkan ada perkara-perkara yang kita rasa tak tahu nak royak ke apa. Mungkin sebab kita rasa kecewa, kita rasa bersedih dalam kehidupan kita pun menangis, mengadu kepada Allah. Dia ada banyak sebab tangisan. Dan semua tangisan ni tangisan yang ada nilainya di sisi agama. Bahkan tangisan mereka yang menyesali di atas dosa-dosanya, mereka yang menyesali di atas segala maksiat-maksiat, mereka yang menangis kerana merasai keagungan dan kebesaran Allah, maka air mata yang keluar daripada tangisan tersebut akan menghapuskan marahnya ataupun maraknya api neraka. Ini jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain, bagaimana disebutkan ketika mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Nabi ini, Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya." Tolong bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran kepada aku. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, iqra' alayka wa alayka unzil." Bagaimana aku nak baca kepadamu ayat Al-Quran sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada engkau,
Lalu kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka, aku cinta mendengar bacaan ayat Al-Quran ini dibacakan oleh orang lain selain daripada diriku sendiri. Lalu Abdullah ibn Mas'ud ni pun membacalah ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa hatta balagtu, sehinggalah sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Apa maksud ayat tersebut? Ayat tersebut bermaksud, maka bagaimanakah keadaan nanti kami datangkan daripada setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap mereka. Bila Abdullah ibnu Mas'ud ni baca ayat ni, apa yang berlaku kepada Rasulullah? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, fara'aitu 'ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Aku melihat mengalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kedua-dua kelopak mata. Kenapa Nabi menangis? Kerana Nabi bimbang, Nabi risau, Nabi takut bagaimanakah penyaksian baginda di akhirat kelak terhadap umat-umat dia yang sekarang ini telah pun berlaku, telah pun berlalu. Nabi akan menjadi saksi pada kita di akhirat kelak. Oleh sebab itulah, di antara amalan yang paling cepat ataupun kita kata yang paling dekat untuk menghubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyakkan selawat. Wabil khususnya selawat pada hari Jumaat. Malam ni lah kan? Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan satu orang malaikat sebagai wakil berada di kubur Nabi SAW, yang mana tugasnya itu adalah menyampaikan segala selawat dan salam yang diucapkan, yang dibacakan oleh umat-umatnya kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi mendengar, Nabi menjawab setiap daripada selawat dan salam daripada umat dia. Jadi mungkin kalau kita fikir dengan akal kita, bagaimana Nabi menjawab? Itulah menunjukkan walaupun jasad Nabi dengan rohnya terpisah dan Nabi berada di alam barzakh, tetapi hubungan di antara rohani Nabi dengan rohani umatnya itu tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai. Sehingga disebutkan dalam riwayat bagaimana Nabi menceritakan kedudukan seorang umat dia yang paling hampir dan yang paling dekat dengan dia di akhirat, iaitulah mereka yang paling banyak membaca selawat dan salam terhadap diri baginda. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita sedar dan perlu kita bina dalam diri kita ni hubungan antara kita dengan kekasih kita, kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih manusia yang agung, afdalul makhluk al-itlaq, seafdal makhluk secara mutlak. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Nabi bersifat dengan a'radul bashariyah, sifat-sifat manusiawi. Nabi bukan dicipta daripada cahaya seperti mana malaikat, bukan juga dicipta daripada api seperti mana jin dan juga syaitan. Nabi diciptakan daripada tanah. Jinsiyah Nabi itu adalah bashar, manusia. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, ana basyarun, aku ni manusia seperti kalian. Maknanya jasadiah Nabi itu manusia. Disebabkan jasadiah Nabi itu manusia lah, mudah bagi kita ni umat dia ni nak turut, nak ikut, nak jadikan Nabi ni sebagai pedomai hidup kita.
Nabi berkahwin, kita pun berkahwin. Nabi jadi suami, kita pun jadi suami. Nabi menjadi ketua keluarga, kita pun menjadi ketua keluarga. Nabi menyentuni isteri-isteri baginda, menyentuni anak-anak yatim. Nabi mengasihi golongan-golongan du'afa, golongan-golongan fuqara, golongan-golongan masakin. Maka kita ni boleh ikut Rasulullah itu sebagai pedomai kita, sebagai ikutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya pada batang tubuh Nabi SAW itu ada ikutan, qudwah yang sangat baik bagi mereka yang mengharapkan pengharapan bertemu dengan Allah pada hari akhir. Dan ini yang disebutkan sebesar-besar daripada rahmat-rahmat Allah yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Bukti, dalil yang paling besar, tanda cinta Allah, kasih Allah, penyayang Allah pada hamba dia adalah Allah utuskan Nabi. Nabi itu pula adalah seorang manusia seperti mana kita manusia. Nisbah kepada jasadiah saja, tapi dari sudut pangkat, dari sudut martabat, dari sudut kedudukan, tak serupa. Tak serupa. Muhammadun basyarun la kal bashar. Walaupun Nabi itu manusia, nisbah sifat manusiawi itu ada pada batin tubuh Nabi. Jinsiahnya adalah manusia, bukan malaikat, dan tidak memiliki sifat ketuhanan seperti mana golongan-golongan Nasrani, golongan-golongan Yahudi yang mengiktikadkan nabi-nabi mereka itu sebagai Tuhan. وقال المسيح ابن الله وقالت apa ayat Al-Quran itu telah berkata waqalatul yahud Uzair ibn Allah wa qala al-Masih ibn Allah. Uzair, orang-orang Yahudi ini dia kata Uzair ni nabi lah, Nabi Uzair adalah anak Allah. Dan berkata pula orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian ni pula bahawasanya Al-Masih Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Kita tak, Nabi Muhammad ni adalah manusia, bukan Tuhan. Nabi lain, Allah lain. Allah tu Khaliq, Nabi tu makhluk utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah, manusia yang paling mulia, manusia yang memiliki segala kesempurnaan daripada setiap makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Ni ada satu ajaran yang mari dari Singapura. Ajaran Ahmad Sihak. Dia kata Muhammad dengan Allah ni maktullah. Allah tu sebenarnya pangkat bagi Muhammad. Hakikatnya Muhammad tu dah Allah. Allah tu dah Muhammad. Ini kafir kalau kecek lagu ni. Bahaya, rosak akidah, punah. Apa pula dikata Nabi Muhammad tu Allah? Allah tu Muhammad. Ini Allah lain, Muhammad lain. Allah ni zat yang mencipta, yang menjadikan kita, zat yang mempunyai sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan, yang melayakkan diri dia disembah, hari orang tak sembah dia. Dan mustahil Allah tu memiliki segala sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang kurang. Waktu kita belajar dah dari ilmu tauhid, jelas. Tak tukar dah Allah dengan Nabi. Nabi ni manusia, utusan Allah, pedoman bagi diri kita, petunjuk kepada kita, penyelamat, pembimbing pada kita. Dan dia bukan malaikat, bukan Tuhan dah. Tapi dia hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang memiliki kedudukan, hamba Allah yang memiliki keutamaan. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Seumpama seperti mana batu-batu permata dengan batu-batu kerikil lah. Beza batu orang buat jalan dengan batu delima tak serupa. Walaupun dua-dua orang panggil batu, batu orang buat jalan tu orang teruk pasir, ada nilai juga, tapi nilai dia tu jauh lebih murah daripada batu-batu permata yang orang simpan, yang orang letak di tempat-tempat yang khusus. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara ringkaslah, bila kita nak cerita tentang penghijrahan Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah ni sebagai penuntut kita,
Rasulullah SAW ni telah mengharungi pelbagai dugaan cabaran. Sehinggalah pada tahun ke-10 kenabian, kemuncak dia yang ketika tu dipanggil sebagai Amun Huznun, tahun kesedihan Nabi. Dua orang Nabi paling kasih, paling sayang. Dua orang insan sentiasa mendukung dan mempertahankan Nabi, diangkat oleh Allah, dipanggil oleh Allah kembali ke hadratillah, mana kelip bertemu Allah. Iaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga pak saudara Nabi Abi Talib. Abi Talib ni walaupun Nabi mengharapkan dia memeluk Islam, sewaktu dia nak meninggal tu Nabi bersama dengan Abi Talib, dan bersama-sama juga ketika itu Abu Jahal. Ini kisah yang biasa kita dengar. Nabi minta Abi Talib ni supaya mengucap syahadah, supaya dia selamat, supaya dia boleh beri syafaat di akhirat. Kerana syafaat Nabi ini kalau untuk orang bukan Islam, Nabi boleh beri syafaat tapi terbatas. Adapun untuk orang yang memeluk Islam, maka Nabi boleh beri syafaat yang besar, syafaatul uzma. Sekalipun dia ni dulu ahli maksiat, sekalipun dia dulu ni buat macam-macam dosa, tapi bila Nabi nak beri syafaat, Nabi nak selamat kepada dia, itu hak Nabi. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita pergi di Masjidul Nabi itu, tertulis besar satu kalimah ataupun satu hadis, sepotong hadis, syafaati li ummati min ahli al-kaba'ir. Syafaat aku ni untuk umat-umat aku di kalangan al-kaba'ir, mereka yang melakukan dosa-dosa besar. Itu orang panggil hak mutlak Nabi. Jangan kita bertikar pula, mana pula dia ni ahli dosa, ahli maksiat, tiba-tiba masuk syurga dan dia dapat syafaat Nabi. Tapi tidak mudah lah nak dapat syafaat Nabi tu. Bukan seperti mana dakwah-dakwah dan perkataan-perkataan yang kita sangka dapat syafaat Nabi dah aku akhirat dah. Orang yang ada kejujuran, orang yang ada keikhlasan, orang yang ditindak, mungkin dia nak berubah, nak bertaubat, tapi keadaan yang mengekang dia, yang menyebabkan dia berada dalam kesempitan itu semua adalah urusan Allah Ta'ala yang tidak kita ketahui. Baik. Jadi bila Nabi minta Abi Talib untuk memeluk Islam, Abu Jahal ada bersama-sama. Abu Jahal kata takkan nak tinggal ajaran datuk moyang kita, Pak Lama menyembah berhala. Akhir sekali apa kata Abi Talib? Aku mati dengan ajaran yang dianuti oleh nenek moyang kami. Meninggallah Abi Talib tanpa sempat mengucap dua kalimah syahadat. Sedih Nabi. Nabi nak doa pada Allah supaya Allah ampunkan Abi Talib. Allah Ta'ala turunkan ayat, tak boleh bagi seorang yang beriman itu mendoakan keampunan kepada orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, tak boleh. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk, memberi hidayah, nak melembutkan hati orang-orang yang mu kasih, orang-orang yang mu sayang, orang-orang yang mu cinta, tak boleh. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah, yang melembutkan hati pada mana-mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Akhirnya berpasrahlah Rasulullah. Bila Abi Talib meninggal, isteri dia pula meninggal dunia, ratu kepada semua kaum muslimin dan muslimat lah, ratu Quraisy ketika itu. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, orang yang sentiasa bersama dengan Nabi sebelum daripada Nabi ini diutuskan menjadi rasul. Sehinggalah dakwah Nabi setelah menerima wahyu dari Allah ditentang, dihina, dicaci, dimaki, maka Khadijah inilah orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih Nabi. Tidak cukup dengan tu, Nabi pergi ke Taif. Taif ni adalah tempat asal, kampung kepada Sayyidatina Khadijah, dengan harapan supaya penduduk di Taif ni menyambut dan menerima dakwah baginda. Tapi apa yang berlaku? Nabi diusir, Nabi dihalau, Nabi dibaling dengan batu sepanjang perjalanan. Pembesar-pembesar Taif ni memerintahkan seluruh penduduk dia ni beratur, baring. Hak kecil, hak tua, hak muda, ada belaka. Tujuannya apa? Memaki hamu, mencaci Nabi, membaling
dengan batin. Ni kesedihan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada tahun ke-12 dan ke-13 kenabian, berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, kemudian perjanjian Aqabah yang kedua pada musim haji, pada bulan Zulhijjah ketika itu barulah Nabi ni bersiap sedia, ada perancangan yang rapi. Puak-puak Madinah ni, puak-puak Yasrib ni dah memeluk Islam. Nabi mengutuskan sahabat dia yang mulia untuk pergi ke Madinah terlebih dahulu untuk menyampaikan risalah dakwah. Sehinggalah bila dah bersedia belaka, akhirnya Nabi menerima arahan daripada Allah Ta'ala untuk berhijrah ke bumi Madinatul Munawwarah. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu adalah sejarah nikah lah. Nak boleh ke berhijrah tu pun berlaku pula usul darul nadwah. Masa tu iblis ni menyamar jadi manusia. Sebab puak-puak Quraisy ni nak boleh kebunuh Nabi, masing-masing dengung. Pasal apa? Pasal Nabi ni orang yang berpengaruh. Kalau satu kabilah saja yang pergi bunuh Nabi, maka mereka akan dimusuhi oleh Bani Hashim. Akhirnya dia kata kita pakat ramai-ramai lah. Setiap daripada kabilah-kabilah kita ni, puak-puak kita ni, hatta seorang wakil yang paling kuat, paling gagah, masing-masing. Lepas tu kita pakat pergi bunuh Nabi ramai-ramai. Dan kita pakat lomo darah Nabi itu pada setiap wakil-wakil yang kita hantar tu. Ayatnya dia memiliki siapa setara tu. Dan usul yang dibawa untuk membunuh Nabi itu adalah usul yang dibawa oleh Abu Jahal, daripada bisikan ataupun daripada petunjuk iblis. Iblis ada ketika itu. Sebab macam-macam caranya. Ada kata kita pulau lah, kita buang Nabi daripada Mekah. Lepas tu seorang lagi kata tak boleh, kalau kita buang Nabi Muhammad, kita buang Muhammad ni keluar daripada Mekah, nanti dia akan menyampaikan dakwah di negara lain pula. Akhirnya ada yang kata kita kurung dalam penjara. Kurung dalam penjara pun tak boleh. Nanti habis semua orang yang duduk dalam penjara ni memeluk Islam. Semua tak kena. Sehinggalah usul untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar. Dan ketika mana mereka sepakat untuk pergi membunuh Nabi, Allah telah menyelamatkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Nabi pergi pula tu bukan melalui jalan yang biasa, jalan yang tidak pernah ataupun jarang dilalui oleh orang ramai. Dan Nabi bersembunyi seketika di Gua Thur selama 3 hari bersama dengan sahabat dia yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ananda kepada Sayyidina Abu Bakar ni Sayyidatina Asma, orang yang bertanggungjawab untuk memberi bekalan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sepanjang mereka bersembunyi di Gua Thur. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, banyak suka dan duka, banyak lara, banyak kita kata suka duka, lara yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Suka tu tak banyak lah. Orang panggil pengorbanan, kesakitan, keperitan yang dilalui oleh Nabi tu tak mampu untuk kita bayar, tak mampu untuk kita tebus. Melainkan hanya kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Nabi, benar-benar kita mengikuti perjalanan Nabi, ini akan menggembirakan Rasulullah SAW. Sebab dalam satu riwayat menyebutkan hayati khairul lakum, hidup aku ni adalah baik untuk kalian, wa mamati khairul lakum, dan kematian aku ini juga adalah baik bagi kalian. Jadi sahabat ni fahamlah, kalau kehidupan Nabi itu baik untuk kita, betul lah. Sebab setiap persoalan yang timbul, apa-apa masalah, mereka dapat rujuk, mereka dapat terus bertanya Rasulullah SAW untuk Nabi selesaikan. Tetapi bagaimana pula perkataan Nabi yang Nabi kata kematian aku ini juga adalah baik untuk kalian, untuk umat. Maka kata Nabi SAW, dibentangkan setiap kebaikan amalan yang dilakukan oleh umatku kepada diriku, dan apabila aku memerhatikan suatu kebaikan, ketaatan yang dibuat oleh umatku, hamidullah, aku memuji Allah Ta'ala, alhamdulillah,
Dan apabila dibentangkan, diperlihatkan kepada aku ni suatu kejahatan, suatu dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh umatku, maka aku mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Inilah orang panggil kecintaan Nabi ni kepada diri kita ni mendahului daripada cinta kita kepada Nabi. Belum daripada kita hidup, belum daripada kita lahir ni, Nabi dah ingat dan cinta dah pada diri kita. Bahkan kecintaan Nabi kepada umat dia ni tidak terhenti ketika mana baginda hidup. Baginda berada di alam barzakh pun masih mendoakan, masih memberi kebaikan kepada umat dia. Bahkan di akhirat kelak, waktu kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, Nabi lah ana laha pemilik kepada sahibus syafa'ah. Satu-satunya manusia yang memiliki syafa'atul uzma. Bukan setakat di padang mahsyar Nabi tunggu umat dia, Nabi tunggu kita. Ketika duduk di sirat, Nabi tunggu umat dia. Ketika kita melalui titian sirat, ada Rasulullah sedang memerhatikan umat dia. Ketika kita melalui suatu telaga yang dipanggil sebagai telaga Kautsar, telaga Nabi SAW, di situ Nabi SAW menunggu dan juga menanti akan umatnya. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan gitulah kita dapat mengamalkan segala ajaran, segala petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita ni keseluruhan. Tidak mengambil sebahagian atau lalu meninggalkan sebahagian. Kerana bila kita ikut Nabi ni, kebaikan itu tak kelik kepada orang lain, bahkan kelik kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kecintaan dalam hati kita, kerinduan dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, sehinggalah kita dibangkitkan bersama-sama dengan baginda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma rzuqna ziyaratan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyaratan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijma'na ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.